Takut dia orang. Ini IC Design Park yang terbesar di Asia Tenggara, iaitu di Puchong. Maybe these are all our company. Okay. And as of today, the hiring engineer, fresh engineer, 261. Hopefully Permanent job. the numbers is going up lah. Yes, all the our time. Ideanya, kita bina tempat untuk tarik startup dan syarikat untuk reka chip terchip sendiri dengan IP atau harta intelek chip dari ARM. Dengan IC Design Park, kita nak bina ekosistem semikonduktor di peringkat front end kita sendiri. Kita matangkan ekosistem dengan banyak startup pereka chip. Kita peroleh akses harta intelek chip melalui kerjasama dengan ARM. Takut dia orang. Dan kita fokus bina talent pool sebagai pereka design chip. Inilah resepi nak jadi pengeluar chip kita sendiri, chip made by Malaysia.